takhta pada 1488, menggantikan ayah nenya iaitu Sultan Alauddin Biayat Shah. Kestabilan Kota Melaka mulai terjejas apabila baginda berkonflik dengan Tun Mutahir, bendahara Melaka paling berpengaruh waktu itu. Segala-galanya bermula apabila baginda menjadi murka kerana tidak dikahwinkan dengan Tun Fatimah, anak bendahara Tun Mutahir. Apabila terpandang sahaja wajah Tun Fatimah, Sultan Mahmud terkejut, terperanjat dan kehairanan. Wah, begitu eloknya paras Tun Fatimah. Dicatatkan kononnya Sultan Mahmud berkata, Jahanam Mutahir, anaknya begini elok tidak disembahkan kepada beta. Dan Sultan Mahmud terus meninggalkan majlis, pulang ke istana dan dikabarkan tidak santap beberapa hari kerana hanya terbayang-bayangkan Tun Fatimah. Bagi setiap wanita, kecantikan memainkan peranan penting untuk memikat lelaki. Malangnya, buat Tun Fatimah, kecantikan yang dimilikinya bakal mengundang maut. Bukan saja cantik, malahan Tun Fatimah juga dianggap hebat dalam persilatan. Tun Fatimah ni sebenarnya ialah seorang prajurit, seorang wirawati yang memang dilatih oleh Tun Mutahir itu dari segi ilmu silat dan pencak dan lain lagi lah, iaitu ilmu mempertahankan diri. Kecantikan Tun Fatimah telah mengakibatkan Sultan Mahmud Shah gila bayang. Maka bermulalah misi baginda untuk mencari kesalahan Tun Mutahir agar membolehkan baginda merampas Tun Fatimah. Namun begitu, ianya bukanlah semudah yang disangka kerana Tun Mutahir merupakan seseorang yang sangat berpengaruh di Kota Melaka. Dia sangat kaya dan ini menjadikan dia sangat berpengaruh dan sangat kuat pada waktu itu. Seperti Sultan Mahmud Shah, terdapat seorang lagi yang ingin menjatuhkan Tun Mutahir. Beliau adalah Raja Mendalia, Syah Bandar Kota Melaka waktu itu. Raja Mendalia berasa iri hati dengan kekayaan yang dimiliki Tun Mutahir dan sanggup melakukan apa saja agar dapat menandingi kekayaan Tun Mutahir. Tun Mutahir juga seorang yang kaya, dan juga Raja Mandalia juga adalah merupakan seorang yang kaya juga. Sebab itulah kekayaannya juga telah menyebabkan mereka itu berselisih faham. Raja Mendalia telah menyuruh si Kitul, seorang yang banyak berhutang padanya, agar menyebarkan satu fitnah. Kononnya, kekayaan Tun Mutahir melebihi Sultan. Si Kitul misalnya sanggup sampai ke maklumat yang salah, kerana dibiaya, kerana nak langsaikan hutang dengan Raja Mendalia, dan buat fitnah. Fitnah yang disampaikan oleh Raja Mendalia dan si Kitul akhirnya sampai ke telinga Sultan Mahmud Shah. Beliau menjadi murka kerana tidak dapat menerima hakikat bahawa Tun Mutahir lebih kaya dari dirinya. Tanpa berfikiran panjang, Sultan Mahmud Shah telah menjatuhkan hukuman terhadap Tun Mutahir yang dianggap pembelot kerana memiliki harta melebihi seorang sultan. Kalau kita lihat kepada sejarah awal Melaka, malah sebelum pengasasan Melaka ketika keturunan yang sama bertahta di Singapura, memang pengkhianat-pengkhianat atau dianggap pembelot kepada negara memang dijatuhi hukuman bunuh. Berita yang disampaikan Raja Mendalia sememangnya sesuatu yang dinantikan Sultan Mahmud Shah. Menganggap ini adalah peluang untuk merampas Tun Fatimah, baginda tidak teragak-agak menjatuhkan hukuman bunuh tanpa menyiasat kesahihan berita tersebut. Sebagai seorang rakyat yang setia kepada raja, Tun Mutahir tidak mempertikaikan keputusan Sultan Mahmud Shah untuk menjatuhkan hukuman bunuh terhadap dirinya. Baginya, seorang sultan berhak mengambil sebarang tindakan tanpa perlu dipersoalkan oleh rakyatnya. Seorang raja boleh buat apa sahaja. Dia boleh hantar polis untuk bunuh orang.
Bila dia hantar keris membesar tu bawa, tahulah bunuh macam Tun Mutahir punya cerita. Sultan Mahmud bercerita bahawa aku tahu matinya saja. So maknanya keris itu diambil, keris dia diambil diletak dalam dulang dan disuruh bentara dalam ke bentara luar pergi jumpa Tun Mutahir. So Tun Mutahir dah tahu maknanya ini hukuman sultan daripada datang. Maknanya bidang kuasa sultan tidak boleh dipertikaikan. Kerakusan Sultan Mahmud Shah untuk memiliki Tun Fatimah telah membutakan mata hatinya. Baginda tidak hirau mana betul, mana salah. Baginda juga tidak peduli sama ada Tun Mutahir bersalah ataupun tidak. Akibatnya, Tun Mutahir sekeluarga dihukum bunuh, termasuk suami Tun Fatimah sendiri, iaitu Tun Ali. Hanya Tun Fatimah yang terlepas dari hukuman bunuh. Tun Fatimah ini diselamatkan kerana tidak ada alasan yang konkret. Alasannya Sultan memang suka kepada Tun Fatimah. Ramai pengkaji sejarah bertanggapan kematian Tun Mutahir pada 1510 merupakan punca Kota Melaka berjaya ditawan oleh penjajah. Tanpa seorang bendahara yang berpengaruh, penduduk Melaka mula kucar kacir. Walaupun masa itu Empayar Melaka sudah sampai di kemuncak. Zaman kemuncak itu menandakan zaman kejatuhan, bila mana para pembesar mula mementingkan diri, bila mana Sultan tidak lagi mengambil kira tentang keperluan rakyatnya. Jadi timbul usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tempatan, didukung oleh orang luar untuk mengambil alih kerajaan Melaka pada ketika itu. Ini diburukkan lagi dengan Tun Fatimah yang mula berubah sikap. Ini telah menyedarkan Sultan Mahmud Shah akan kesilapannya terhadap keluarga Tun Fatimah. Apabila Sultan Mahmud melihat Tun Fatimah sentiasa berduka cita, tidak pernah ketawa, malah tersenyum pun tidak pernah, baginda menyesal dengan perbuatan yang membunuh Tun Mutahir dan saudara-saudara Tun Fatimah yang lain. Dengan keadaan Melaka yang semakin tidak stabil, Sultan Mahmud Shah menyedari kesilapannya. Malangnya, nasib sudah menjadi gugur. Tun Mutahir tidak mungkin boleh dihidupkan kembali. Namun, apakah penyesalan Sultan Mahmud Shah terhadap tindakannya dapat menyelamatkan Melaka dari jatuh ke tangan musuh?